kita adalah orang yang kuat dan Allah tidak pernah zalim kepada kita. Bila mana Allah memberikan sesuatu perkara itu berlaku kepada kita, berat, saya tahu berat, susah, saya tahu susah, sakit, saya tahu sakit, tetapi Allah tahu tuan-tuan, Allah berikan sesuatu ujian itu kepada orang yang tepat. Kalau ujian yang ada kepada tuan-tuan sampai kepada saya, tuan-tuan, saya akan kalah mungkin sebab saya tak kuat macam tuan-tuan dan puan. Ujian yang ada di sisi kita adalah ujian yang mana Allah dah ambil tahu dah budak ni mampu, hamba aku ni mampu, sebab tu aku bagi dekat dia. Kalau dia tak mampu, aku tak bagi. Aku tahu dia boleh, aku tahu dia mampu untuk melawan, dia boleh bertahan, sebab tu aku bagi. Kalau dia tak boleh, aku takkan bagi. Allah ni sangat baik, Allah ni sangat adil, Allah ni sangat pengasih lah tuan-tuan. Allah ni pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Sebab itu bila mana Allah bagi satu ujian, bukan disebabkan dosa kita, mulut kita je lancang cakap benda macam tu. Apalah dosa aku lagi ni ya Allah? Tak, kau tak berdosa. Aku bagi kepada engkau ni sebab aku tahu kau mampu, aku nak naikkan darjat kau lebih tinggi daripada orang lain. Itu janji Allah kepada kita. Allah tak pernah bebas daripada sifat penyayang dia tuan-tuan. Allah sentiasa berada di dalam sifat kasih dan sayang. Allahu Akbar.